berkahwin kan? Kalau you all ada tanda, pertama sekali kerap kencing. Kerap kencing bagi wanita tak normal. Berapa ramai anda yang ada masalah kerap kencing? Korang rasa normal? Sebenarnya kerap kencing bagi wanita adalah bahaya. Bahaya bagi wanita. Kenapa korang ni kerap kencing bahaya? Sebab ramai orang yang ada masalah kerap kencing ni, benda pertama sekali yang kita risau adalah ketumbuhan. Siapa yang ada? Sama. Sama je. Okey, yang pertama sekali, kalau korang ada tanda kerap kencing, dia adalah tanda bahaya bagi wanita. Ramai orang dia rasa kerap kencing tu normal. Sama ada dia ada kencing kotor ke, kencing kuman ke, batu karang ke. Tapi bagi wanita, kalau korang ada kerap kencing, mungkin tanda anda ada ketumbuhan dalam rahim. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab kalau korang ada ketumbuhan dalam rahim, adalah tanda korang ada kerap kencing. Sebab apa? Sebab ketumbuhan dalam rahim ni dia boleh tekan korang punya pundi kencing.